Baik, Assalamualaikum. Nama saya Sofian Hadi bin Suhaimi. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Jadi ternakan yang saya buat perusahaan ternakan ikan keli dan juga ikan talapia merah. Saya mencuburi dalam bidang ternakan ikan ni sejak daripada tahun 2022. Sistem biofloc ni adalah teknologi penternakan moden yang mana dia menggunakan bakteria baik yang dia akan menguraikan dan menjadi gumpalan, dan gumpalan tersebut menjadi satu protein untuk menjadikan makanan tambahan untuk ikan. Saya memilih ternakan biofloc dalam ternakan saya ni adalah disebabkan dia menggunakan bakteria baik, dia boleh menguraikan dia punya amonia yang ada dekat dalam kolam tu, dia menguraikan dan menjadikan air itu jadi bersih. Antara barang yang kami terima tu adalah pump, kita dapat aeration pump dan juga 3 biji kolam canvas bulat bersaiz diameter 6. Daripada bantuan yang kita dapat ni, kita dapat kolam yang besar. Jadinya saya boleh tambah ikan untuk memenuhi permintaan yang pelanggan yang sedia ada dan yang akan datang. Pada yang ingin mencuburi dalam bidang ternakan sistem biofloc ni, jadi saya sarankan adalah kepentingan yang guna sistem biofloc ni adalah dia mesra alam dan juga dia jimat air. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada KPKM dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Terima kasih KPKM, terbaik.